Hai korang, dekat tangan Azim ni ada kemah auto daripada Utanki. So nak tahu tak dalam storage bag ni korang akan dapat apa? So tengok video ni sampai habis. Untuk kemah auto daripada Utanki, korang tak perlu susah untuk cara pemasangan. Korang hanya letak sahaja yang macam Azim tengah tunjuk ni. Lepas korang dah letak kemah, dekat bahagian kaki ni korang hanya buka sahaja lipatan kaki. Kemudian korang hanya angkat sahaja dekat bahagian kepala. Sudah siap untuk cara pemasangan kemah auto daripada Utanki. Untuk yang Azim pasang ni adalah kemah 3 ke 4 orang, panjang lebar 200x200. Dan untuk kemah 3 ke 4 orang ni korang jangan risau, ada 2 laluan pintu masuk. Dan kemah daripada Utanki ni ada 3 variasi warna yang korang boleh pilih, iaitu warna kaki, warna hitam dan juga warna hijau. Untuk kemah auto daripada Utanki ni korang jangan risau, dia ada anti-insect net. So tak mudah untuk serangga masuk dalam kemah. Dan kemah daripada Utanki mempunyai silver coating. So silver coating ni dia dapat protect daripada sinaran UV protection. Dalam bahagian kemah dia ada side pocket, so korang boleh simpan wallet ataupun handphone. Dia ada hook dekat bahagian atas. So kalau korang berminat untuk dapatkan kemah auto ni, korang tekan sahaja beg kuning dekat bahagian bawah. Dan jangan lupa tekan button follow, like and share supaya dapat tengok video yang lebih menarik dengan Utanki. Kita jumpa di next video. Bye bye.